Aku puas hati gila dengan setup episod 3 ni. Daripada korang tengok rupa macam ni, sedih aku tengok, and transform jadi Pinterest looks. So ini episod ketiga setup refresh. Episod kali ni memang gila baby sebab pemenang ni duduk Penang, aku pula dekat Segamat. Ada barang yang aku arrange ke KL seminggu awal, and sampai hari aku nak ke Penang, aku singgah KL dulu ambil barang. Sambung perjalanan ambil masa almost 10 jam kot. Tapi sebelum tu, aku nak berterima kasih kepada brand Nietzsche sebab sponsor barang untuk episod 3 ni. Nietzsche Tilt Desk dan Hammock 2 Ergo Chair. Kalau korang nak try kat barang Nietzsche kan, boleh walk in je dekat showroom diorang, ada dekat Puchong. Thanks juga dekat Philips sebab bagi monitor 27 inch yang lawa ni. Elite Fox pun sama juga, terima kasih sebab dia bagi mouse. Aku appreciate gila lah brand-brand yang sanggup support series aku setup refresh yang masih kecil ni. And sampailah hari pemasakan. Okay guys, dah sampai. Assalamualaikum. Salam. Syah Ya, ya. Rumah mana? Rumah tu 34. Sekali rumah dia tingkat 4 mat. Berkicap juga kita nak bawa naik atas ni. Tak ada lift kan? Tangga. Tangga je. Punya tingkat 4 je kot. Ini belum pasang lagi benar-benar. Punya semua barang yang ada. Setup kat mana? Dah bilik. Boleh masuk ke? Boleh. Oh ni setup tu. So ini setup yang Syah guna untuk main game. Meja dia korang tengok sendiri lah, agak uzun. Dengan kerusi director yang dia pakai ni, bila masa beli untur. Ini memang kau kena ke belakang lah. Kaki tak letak bawah betul. Macam ni. Kadang-kadang macam gini. Macam-macam posisi dia buat nak bagi gaming tu rasa selesa. Discord ni kelabu dia sepatutnya gelap sikit. Oh, gelap sikit. Gelap lagi. Parah-parah. Tapi tak apa, Philip bagi monitor. Okay, time untuk rombak and pasang. Kan jiran bawah tu. Siapa alih-alih perabot ni berbagi kan? Baru proper monitor ni. besar. Compare dengan Vision View. Bukan nak hina apa tapi jauh beza kot nanti. Aku tak buat dah kerja-kerja unbox ni. So tuan rumah je buat. Dia penat naik tingkat 4 tak habis lagi. Monitor arm warna putih. Aku nak match dengan meja dia warna putih. Ada beberapa barang lagi yang aku bagilah. Contoh macam monitor arm. Lepas tu kabinet ni aku bagi juga. Yang ni pun aku bagi dia juga. Aku suruh dia tukar window blind. Tapi dia datang ke labu lah tu. Kalau beli. Okay, aku dah siap pasang semua kabel manage. Ini time untuk aku reveal. Ini setup sebelum, ini rupa final setup. Jauh betul beza rupa kan sebelum dan selepas. Ni baru proper setup bang. And Syah memang happy gila dia dapat barang-barang ni. Dia boleh gaming dengan selesa gila. Ini boleh tambah lagi dia punya position, macam-macam cara dia boleh buat. Okay, mesti penat kan? Yes, aku betul-betul penat kali ni. Travel punya lah jauh, angkut semua barang, pasang setup lagi, tingkat 4. Tapi lepas aku siap pasang semua ni, aku tengok setup ni balik, aku punya penat auto hilang dah. And aku puas hati gila dengan setup kali ni. Beza tak? Asal meja kayu. Jauh beza. Ni bawa proper, kerusi pun elok. Takut nanti lama sangat kau gaming. Dah sedap sangat duduk. Ada. Yang paling penting owner happy and dapat duduk dengan selesa gila. Jauh beza kot setup lama dengan setup baru ni. Benda main Roblox. Dah tua-tua main Roblox. Okay guys, satu je aku nak korang keep supporting setup refresh ni, bagi repost, share, like and comment supaya aku boleh teruskan lagi series ni. Okay, jumpa di next episode. Assalamualaikum.